hari ni kita akan bincangkan topik yang sangat menarik untuk pengetahuan korang. Yang bersama dengan saya pada pagi ni adalah tak lain tak bukan kita punya Encik Azmi. Sebelum ni Cik Azmi yang saya tahulah saya dengar kan. Cik Azmi merupakan seorang penggubal ke penulis muzik. Betul. Masih lagi. Oh, okay. And then Encik Azmi, saya juga ada dengar Cik Azmi juga baru ni berlakon. Betul. Cabang baru juga. Memang orang seni guys. So kita tak salah panggil orang. Sebab apa guys? Hari ini kita tengah nak bincangkan tentang drama mikro. Encik Azmi, sebelum kita kepada topik kita, tak tanyalah, Encik Azmi berlakon sebagai dalam movie ke, siri ke, apa ke? Sebenarnya saya dapat memegang satu watak sampingan lah, orang kata watak sampingan dekat dalam satu mikrodrama ni. Memang kena lah dengan topik kita, drama mikro. Okay, no wonder. Gitu guys. Ini orang kata first time lah saya berlakon untuk drama mikro ni. Wah. Dia vertical.